Siri komik pragmatik. Apa maksud kau sebenarnya? Hai, nama saya Boxy. Saya ialah watak pasif yang menyimpan segala tekanan emosi watak di dalamnya. Hai semua, saya Pen. Saya bersifat positif, reflektif dan penuh inspirasi. Saya suka berfikir secara mendalam sebelum berkata-kata. Tagline saya, tenang, terang dan tersampai. Hai, saya pembaris. Saya seorang cemerkap dan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Mudah terkesan dan cepat rasa bersalah. Tagline saya, tegas pada ukuran tetapi lembut dalam pertimbangan. Hai, saya pemadam. Saya watak yang pendiam dan sensitif. Tetapi bukanlah seorang pendendam. Saya juga pencetus segala konflik dan resolusi yang berlaku. Saya Pensil, seorang yang emosional dan suka memendam sesuatu namun ingin difahami. Dalam satu kotak kecil, hidup sekumpulan alat tulis. Tak semua suka duduk berhimpit. Yang sempit bukanlah sekadar ruang, tetapi juga melibatkan rasa dalam hati. Aduh, panasnya hari ni. Bau pemadam pun dah naik semerbak. Sejak pagi tadi, aku tak rasa separuh badan aku. Aku ni wujud lagi ke? Tiba-tiba, Boxy bergerak. Pembaris tergelincir dan menekan kepala Pensil secara tak sengaja. Maaf. Aku tergelincir, tak sengaja. Aduh, kepala aku. Kau tak nampak ke aku duduk kat sini? Kau ni suka sangat cari pasal kan? Suhu makin naik, emosi pun makin naik. Yang tersepit bukan hanya badan, namun sekaligus sifat sabar dan sangka baik. Pensil dan pembaris duduk berjauhan sedikit. Pen cuba bersuara tenangkan keadaan. Dahlah tu, kita semua tengah sempit. Janganlah keruhkan keadaan lagi. Pembaris. Tadi kau cakap tempat makin sempit tu. Kau sindir aku ke? Taklah. Aku cakap macam tu sebab tempat ni memang sempit. Bukan aku sindir sesiapa pun. Itulah korang. Kadang-kadang kita cakap satu benda, tapi orang faham benda lain. Kalau korang nak tahu, inilah kita panggil implikatur. Apa dia? Implikator? Macam pelik je bunyi dia. Implikatur. Apabila perkara yang kita maksudkan tu tersirat, iaitu perkara yang tidak dinyatakan secara terus terang, itu kita panggil implikatur. Contohnya, bila aku kata aku tak rasa badan, bukannya aku ceritakan pasal fizikal je. Contoh lain, kalau aku kata tak ada tekak lah nak makan, sebenarnya perkara tu membawa maksud kepada aku tak ada selera nak makan. Kalau ikutkan logik, mana ada orang tak ada tekak, kan? Bukan semua kata datang dengan makna terus terang. Kadang-kadang, diam pun ada suara, tersirat dan dalam. Jadi maksud kau, kalau aku marah tadi pun, tu pun boleh jadi implikator ke? Boleh jadi, tapi bila kau cakap, kau ni nak sangat baring atas aku ke apa? Itu dah bukan implikator. Itu kita panggil eksplikator. Eksplitur? Apa pula tu maksudnya? Atau sama je dengan implikator tu? Kamu ni, semestinya tak sama. Nama pun dah lain. Eksplikator ni, kau cakap sesuatu benda tu secara jelas atau terus terang. Tak ada maksud tersirat dan terus kepada isi utama yang kau nak bagi tahu. Jadi, kalau aku kata bau pemadam pun dah naik, maksud umumnya bau pemadam tu yang kuat. Tapi sebenarnya aku nak cakap yang aku tak selesa. Itulah implikator. Tapi bila kau kata panas gila hari ni dan cuaca memang tengah panas, itu eksplikator. Sebab kau memang maksudkan cuaca tu panas. Untuk kau mudah faham, eksplikator ni makna yang memang nyata dalam ayat kau. Tak payah teka-teka dah. Semua mula menyedari bahawa
Kadang-kala apa yang kita rasakan tak sama dengan apa yang kita ucapkan. Dan kadang-kala diam itu sendiri ada makna. Di sinilah eksplikator dan implikator bertembung, bukan untuk bertentang tapi untuk saling melengkapi. Semua mula berfikir. Bila aku diam, kau sangka aku marah. Tapi sebenarnya aku cuma takut ayat aku akan menyakitkan kau. Dan bila aku bercakap, kau sangka aku sindir. Tapi sebenarnya aku cuma jujur. Kadang-kadang kan, kebenaran yang jelas tak sama dengan perasaan yang tak terucap. Mungkin kita perlukan lebih eksplikator supaya tidak perlu lagi teka-teki dalam kepala masing-masing. Atau kita perlu lebih empati supaya bila ada makna yang tersirat pun kita dengar dengan hati. Dalam ruang ini kami sedar bukan semua yang kita maksudkan mampu diucap. Dan bukan semua yang kita ucapkan membawa maksud sebenar. Tapi bila lidah dan hati bersatu, barulah komunikasi menjadi cahaya dan bukannya luka. Sepatutnya aku senyap je kalau cakap lebih-lebih, nanti orang tafsir ikut perasaan sendiri, bukan maksud sebenar. Pemadam, kau dengar dari tadi ke? Dengar. Dan aku masih ingat masa aku cakap penulisan kau tak setajam dulu. Kau terus diam seminggu. Padahal aku cuma rindu gaya lama kau. Aku sangka kau sindir aku. Macam aku dah tumpul, hilang guna. Itulah bahayanya implikator. Tak semua mampu tafsir dengan tepat. Bila hati kita penuh dengan prasangka, makna pun boleh berubah rupa. Kita ukur panjang pendek garis dengan tepat, tapi ukur kata dan rasa tak semudah itu. Kalau suara aku tak cukup kuat, mungkin kewujudan aku pun tak penting. Aku tak sengaja semalam, tapi dia macam ambil hati sangat. Itulah implikator dia. Kau abaikan dia, padahal kau cuma tergelincir. Dah dia diam je, lepas tu buat aku rasa macam aku pula yang jahat. Tak apalah, kau pergi je minta maaf dekat pensel tu. Tak baik gaduh lama sangat. Pensel, aku nak... Tolong jangan kacau aku boleh tak? Semak lah. Suasana tidak membaik dan semakin tegang antara pembaris dan pemadam. Emosi itu seperti dakwat. Bila tumpah, sukar dikemas kembali. Tapi belum terlambat kalau ada yang sudi mengelap. Aku ni cepat panas. Tapi kalau aku diam, orang pijak kepala pula. Pernah tak rasa macam semua dengar, tapi tak ada siapa faham? Selalu, lebih-lebih lagi bila ada mesyuarat kelas. Kalau semua orang terus terang je dari awal, tak payah nak pening. Nak teka eksplikator ke, implikator ke. Aku boleh tulis esei 5 muka surat. Tapi nak cakap maaf, terus hilang dakwat. Aku selalu jaga jarak, takut kena label sibuk jaga tepikan orang. Tapi dia pun boleh menyakitkan hati rupanya. Diam tu pun ada maksud. Orang kata implikator tahap pro. Kadang-kadang benda paling susah nak keluar bukannya dari mulut, tapi dari hati. Tapi kalau mulut tak keluar dulu, hati siapa je yang tahu? Okey, aku nak cakap sikit ni. Serius, dari lubuk hati yang paling dalam. Masa aku diam hari tu, sebenarnya aku stres gila. Tapi aku tahu korang bukannya boleh baca otak aku. Aku pun nak cakap, aku tak sengaja langgang kau pensel. Aku betul-betul tergelincir. Sumpah tak sengaja. Kalau macam tu, aku pun nak minta maaf tau sebab marah lebih-lebih. Aku ingat kau sengaja. Rupanya aku yang salah tafsir. Boleh pun guna eksplikator. Kan bagus cakap makna secara terus dan jelas.
supaya tak ada salah faham. Bila cakap dari hati, tak payah main sindir-sindir. Bila semua jelas, tak ada lagi teka-teki. Mungkin ini permulaan yang baik. Suasana dalam kotak pensel tampak lebih lapang. Watak-watak mula bergerak dengan lebih tenang dan tidak tegang. Kalau aku terlalu dekat lagi nanti, sila cakap. Aku janji tak terasa. Terima kasih. Aku akan beritahu. Sekarang, aku tahu kamu tidak sengaja. Aku selalu fikir orang tak peduli sebab semua diam. Rupanya aku pun tak pernah tanya apa-apa. Betul-betul, diam tak semestinya tahu, sebab tu kita perlu kata-kata yang tepat. Mulai hari ini, siapa tak selesa, kita cakap. Siapa terasa, kita tanya. Tak perlu lagi meneka. Dengan satu kejujuran, semuanya berubah. Ruang sempit tidak terasa apabila hati saling terbuka. Pen, pensel, pembaris dan pemadam berdiri dalam satu barisan sambil tersenyum. Suasana dalam kotak pensel kini terang. Cahaya masuk dari celah zip terbuka sedikit. Watak-watak kelihatan lebih tenang dan saling berjarak secara selesa. Aku dulu cepat terasa tau. Setiap kali kau diam, aku fikir kau pandang rendah dekat aku. Tak pernah. Aku diam sebab aku takut salah cakap. Aku fikir kau lebih yakin. Jadi, aku biar kau mula. Aku rasa kecil sangat bila tak ada siapa perasaan aku sempit. Tapi rupanya aku pun tak pernah cakap apa-apa. Aku pun fikir kau jenis tak kisah, tapi sebenarnya aku takut. Aku terlalu panjang dan terlalu keras. Satu demi satu, benang kekeliruan dileraikan. Semuanya kerana keberanian untuk berkata yang benar. Kita semua penting. Walau beza bentuk, saiz, warna, kita saling melengkapi. Dengan satu kejujuran, dunia kecil kami jadi luas. Tak perlu lagi teka, tak perlu lagi sembunyi rasa. Kami masih di sini. Tapi kini bukan lagi sempit seperti semalam. Kata-kata bukan sekadar bunyi. Ia menjadi jambatan antar hati. Aku ingat dulu, aku rasa hilang kegunaan. Tapi sekarang aku dah tahu, suara aku pun ada nilai. Dan aku sedar, walaupun aku tak tinggalkan bekas seperti yang lain, aku masih ada peranan. Kau bantu bersihkan salah. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Mungkin kita tak akan faham semua rasa, tapi kita boleh pilih untuk terus bertanya ataupun terus mendengar. Dan terus tulis kisah baru sama-sama. Ruangan sempit itu tidak pernah berubah, tapi kami berubah. Dalam setiap kata ada pilihan untuk menyakiti atau untuk menyembuh. Dalam dunia kecil ini, kami belajar perkara besar bahawa bicara bukan sekadar kata, tapi jendela ke dalam hati. Dan hari ini, kami pilih untuk terus terbuka.